pada musim lalu mengetuai skuad ini bersama dengan juara World di Qingdao, Bunkum Tipuang di Tekball. Antara pemain terbaik dunia di Tekball kini turun ke sepak takraw dengan tanapan Sapien. Negara kita berjumpa pasukan talent ada acara di pentas final. Tetapi mereka diundi dengan satu grup. Jadi sudah semestinya antara mahukan di mana kedudukan tempat yang pertama ataupun juga yang kedua. Ya, tetapi yang menariknya Thailand turun dengan Bunkum Tipuang. Saya rasa itu adalah satu kata bola pertama terus saja agak sukar buat Aizat. Sirisak berikannya semula, bola pantas cuba dihalang oleh Sirisak. Dan daripada mata pertama juga Sirisak sudah pun berdepan 1 lawan 1. Dan ini bukan petanda baik. Satu servis yang baik daripada Bunkum Tipuang. Walaupun bola yang pertama yang agak liar sebenarnya daripada Aizat Nordin. Tapi daripada ini nampak satu sama dan satu lagi scoreboard juga menunjukkan skor yang salah. Ini betul semula. Angkat mudah. Perhatikan. Ia mendaftar. Tapi ia dalam. Daripada Sirisak Andulon. Ada zaman sebenarnya yang agak panjang sebenarnya di baseline. Dia memang menyangkakan bola tu akan keluar ataupun masuk. Bunkum Tipuang. Sirisak mendaftar. Servis bersama dengannya lebih kuat. Bunkum Tipuang yang dapat dihalang, tetapi ada lagi Sirisak. Peluang kedua yang akhirnya disempurnakan oleh Bunkum Tipuang. Tetapi Aizat sudah berjaman daripada Bunkum. Kalau kita lihat Razak dah dapat membaca satu taping yang dilakukan oleh Bunkum Tipuang. Tapi rajaman yang kedua yang dilakukan. Itu membawa kepada slope yang cukup baik daripada Tipuang. Betul-betul di atas jaring yang menyukarkan untuk diapung oleh bola pertama yang dia lakukan oleh Aidil Aiman. Serve winner itu yang pertama dalam perlawanan ini. Bunkum Tipuang yang melepasi Aizat dan juga apa yang saya lihat di awal permainan ni pasukan Thailand cukup konsisten kan. Walaupun ada hadangan dilakukan oleh Nur Aizat. Thailand berkelebihan dengan satu servis sendiri. Aizat ada tackling sebenarnya daripada Sirisak. Yang pengalamannya beraksi di sini. Ya betul. Kalau kita lihat kedudukan Sirisak cukup baik untuk membuat satu tackling rejaman daripada Nur Aizat. Tetapi kedudukan beliau yang agak sukar sebenarnya untuk mengapungkan bola yang pertama. Itu adalah satu kelebihannya daripada Thailand ketika ini. Dan buat kali yang kedua, Aidil Bunkum. Ini kandas. Waktu masuk memang sebenarnya agak susah untuk kita mengambil. Aizat juga tak lepas. Mereka bermain. Sirisak angkatan baik. Bola pantas. Mereka. Itu adalah satu strategi yang baik daripada Aizat dan juga Aidil. Kerana saya rasa Aidil kena banyakkan membuat hantaran shot ke dalam badan yang memudahkan untuk rejaman daripada Aizat. Serasian ditunjukkan dan juga Nur Aizat Nordin. Itu cuba mencari baseline. Satu percubaan menang. Sekali lagi mencari bahagian tip itu. Ada hadangan, namun ia di bawah jaring. Satu belah kanan dan satu belah kiri. Saya rasa yang agak menyukarkan untuk Nur Aizat membuat rejaman. Dia tidak dapat melihat hadangan mana yang akan dilakukan oleh pasukan Thailand. Tetapi bisa cuba menarik. Kali ini hantaran pantas juga untuk mendapatkan. Time out, Malaysia.
Malaysia time out. Tandai. Aizat menjumpai sasaran. Satu rejaman ke arah sasaran satu. Itu sudah cukup untuk mata yang ketujuh untuk pasukan Malaysia. 7, 9. Tandingan dengan Nur Aizat Nordin. Oh, tetapi itu terlalu rendah dari Aidil Aiman. Baran separa pendek dan Aizat memilih satu tapping. Satu tolakan ke arah sasaran 7. Itu sudah cukup untuk mendapatkan mata. Aizat dapat melakukan servis cantik. Tangan diperlukan. Oh, masih dalam permainan. Sirisak secara bersendirian. Dibuat untuk rejaman daripada Bungkok Tip Wong. Ya. Tetapi ada satu tandukan yang dilakukan oleh Nur Aizat dan satu rejaman tidaklah begitu laju daripada Sirisak Andulun. Tapi inilah apabila dia sebenarnya seorang spesialis dalam aksi. Di sasaran 7. Tak sukar, namun dia berubah menjadi satu hantaran cantik daripada dalam saingan tempatan. Ya, betul. Sebenarnya ruang yang ada sukar sebenarnya untuk Aidil Aiman membuat satu first ball. Tetapi kelebihan beliau dan ketenangan itu yang menyebabkan beliau dapat mengambil bola pertama. Aidil, oh ya, sedikit saja panjang. Oh, mendapatkan kelebihan yang lebih besar. Satu servis yang cukup baik daripada Kumpul Tip Wong. Yang pertama. Aizat tak lepas. Risak sekali lagi ke arah Aidil Aiman. Bukan. Aidil Aiman perlu melakukan lebih baik dari servis. Satu hantaran terlalu dapat dijaring. Dan satu tandukan itu sudah cukup. Mata yang ke-10. Bagi masuk saja ini. Oh, namun sayangnya juga terlebih menangan 15-10 dalam game yang pertama. Apa perbezaan yang paling ketara di antara kedua-dua pasangan ini?